Apa yang anda nampak sekarang ni, saya berada dalam satu rumah yang dalam proses renovation. Kenapa dalam proses renovation? Kalau ikut keadaan asal rumah ni dalam keadaan yang sangat teruk, buruk, terbengkalai, busuk dan sebagainya yang memang kalau kita nak jual tu susah lah. Orang pun tak minat, orang pun tak boleh nampak. Imagine macam mana kalau rumah tu dalam keadaan baik. So kisahnya, pemilik rumah ni menghubungi kita. So macam mana kita nak buat? So dekat situlah datangnya saya punya tim kontraktor, tim lawyer, valuer, agent. So sama-sama kita bincangkan macam mana nak refurbish balik, nak handsomekan balik rumah ni dalam keadaan yang boleh jual dengan baik. So alhamdulillah rumah ni saya buat site visit ni, tengok dalam keadaan yang work in progress ni, nampak structural semua sudah okey. So tinggal nak buat finishing sikit-sikit lagi ya. Dan insyaAllah tak lama lagi selesailah kita boleh mula menjual. Malahan dalam proses bila rumah ni dah nampak sikit dia punya rupa dia tu ada rupa handsome sikit, adalah orang merisik tanya ingin letak booking dah. Saya kata tak apa, nanti dulu kita bagi siap dulu, bagi puas hati, dah siap nanti barulah boleh nampak sesuai untuk booking. Okay? So kepada anda yang mungkin ada masalah yang sama, mungkin ada masalah rumah susah nak jual disebabkan oleh isu pewarisan yang tak selesai, kadang-kadang tu disebabkan oleh dokumen, tak ada kos, nak bayar lawyer, pasal kita susah nak selesaikan isu pewarisan. Ada tu disebabkan oleh banyak hutang, tak ada duit tu macam mana nak selesai hutang-hutang semasa, jadi rumah pun kita tak sempat nak fikir, jadi susah nak jual. Macam-macam masalah lagi lah. So apa kata klik link di bawah yang disediakan. So nanti saya dan juga tim akan hubungi anda, kita duduk, kita sit down, kita bincangkan macam mana strategi supaya rumah anda boleh dijual dengan baik.